Kini, tiba hari dinantikan semua. Gema takbir, sayup dan sayu terasa, memecah hening suasana. Kupanjat syukur kehadrat Tuhan Yang Esa, anugerah hari kemenangan bersama. Syawal yang tiba, Ramadan berlalu sudah. Tertunaikah hasrat dan cita? Setahun meningkat usia, bertemu kita menyambut anugerah. Lebaran penuh makna. Selamat datang Aidilfitri. Selamat datang biduan bersuara lunak. Penonton sekalian, biduan SG Bank dalam Musafir di Aidilfitri. Gema takbir di subuh hari, menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba musafir diri kesana sini, membawa diri ayah, ibu lama dah pergi menyahut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba menangis di pagi raya. Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita. Pusara ayah dan juga ibu, di pagi bahagia hamba kunjungi. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Aidilfitri. Dari panggung TV, dengan bangganya Prime Productions mempersembahkan Salam Aidilfitri. Nonton sekalian, pengacara anda
Syarin Azhar dan Siti Zurairia Hasan. Selamat datang dan selamat Hari Raya kami ucapkan buat penonton yang berada di panggung TV dan juga di rumah. Syukur kita setahun berlalu dapat kita berjumpa lagi. Apa khabar Siti? Sihat, Alhamdulillah Syarif. Wah, macam bangsawan awak hari ni. Apakah tidak? Kita kan macam raja pemaisuri gitu. Itulah. Walau salam Aidilfitri menghulurkan salam uhwah kepada semua penonton di Singapura, Johor, Kepulauan Riau. Tidak kiralah dari mana rancangan ini dapat kita tontoni bersama. Siti, Syahrin berdiri sebelah Siti malam ni rasanya macam segan sikit. Alah, janganlah segan-segan Maklumlah penonton, Siti ni merupakan pemenang anugerah pengacara baru terbaik 98. Beri kata bukan? Syahrin yang buat saya segan sekarang kerana Syahrin ni lah bintang. Bintang kanak-kanak, bintang dalam sitcom sikit lebih kurang. Boleh menyanyi, boleh menari, kini mengacara pula. Kanlah, lebih versatile kawan kita ni. Ha. Terima kasih, terima kasih. Baiklah, kita lupakan itu semua dan kita terus berhibur dalam Salam Aidilfitri 99. Dan dalam rancangan ini kita akan menampilkan artis-artis dari yang muda, mapan, popular serta penyanyi dan pelakon yang sering menghiasi rancangan di Prime 12. Seterusnya kita akan menghangatkan suasana berlebaran dengan rangkaian lagu-lagu Hari Raya. Dipersilakan. Bersyukurlah apa yang dikurnia sana, ramai telah
Aidilfitri kepada selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Dengan dendangan asal lagu Aidilfitri, terimalah Sanisa Huri. Tiba masanya berhari raya, muslimin dan muslimat sembahyang bersama. Menyembahkan diri pada Yang Kuasa, bermaaf dan maafan di antara kita. Sesudah bersembahyang di pagi hari, menziarahi pusara kaum keluarga. Bunga ditabur, doa pun dibaca, mudah-mudahan ruhnya dicucuri rahmat. Selamat Hari Raya, hari mulia, dari hati ke hati ku tujukan kata. Untuk ayah, bunda dan juga keluarga, putra putri negara di sempadan sana. Kepada suaminya yang dikasihi, maaf zahir dan batin, mohon si istri. Kalau salah terkasar bahasaku, ampun dan maafkanlah yang Dinda harapkan. Kepada kekasihku yang baik budi, bimbingan dan panduan selalu diberi. Kalau ku salah silap kau maafkan, mudah-mudahan kita akan berkekalan. Bagi anda yang baru saja menonton rancangan ini, anda sedang menyaksikan Salam Aidilfitri 99. Siti, Ya. Siti tahu tak, dalam keadaan ekonomi yang sedang gawat ni sekarang, nampaknya artis tempatan kita tidak terjejas langsung. Mestilah Syarin. Ini kerana persembahan mereka sentiasa teguh dan unggul. Apa tidaknya Siti, ekonomi gawat tapi karya seni tetap jalan terus. Itu yang seharusnya. Dan ada pula tu sempat melahirkan album baru. Ada. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hey, Obat dengan kawan-kawan Obat gendut nak nyanyi tau sekarang. Iya. Nanti Obat jangan marah Giliran Obat belum tiba. Nanti belum. bila pengurus pentas beri Obat isyarat, baru Obat keluar. Habis
pengurus pentas dah tolak-tolak obat suruh nyanyi. Pengurus. Iya, pengurus. Jangan salah denger tak. Salah dengar. Salah denger gitu. Oh, jangan perli tahu aku tahu. Kalau dia perli aku tak baik. Betul air raya-raya. Sama air raya obat. Kalau gitu bukan obat betul lah ni hari. Obat masuk dulu lah. Nanti sekarang ya. Nanti tunggu pengurus pentas beri isyarat obat keluar. Oh, apa sajalah tu rawi yang tolak-tolak lah. Iya. Gairah obat Didi. Gairah buat Didi kita ni anak muda sibuk merakamkan album baru. Dia pun nak menyanyi juga. Tapi kata orang tu, orang lama suaranya merdu ya. Mestilah ada Rangkaian lagu-lagu baru yang akan kita tampilkan sebentar lagi telah digubah dan ditulis lagu dan seni kata dan dirakamkan di tanah air kita sendiri. Dan lagu yang bakal kita persembahkan sebentar lagi adalah sebahagiannya saja. Kalau Syarin dan penonton semua ingin mendengarkan keseluruhan lagu tu, terpaksalah menyokong industri muzik tempatan kita sendiri dengan membeli CD-CD-nya. Syahrin setuju. Kalau tak kita, siapa lagi? Betul. Kita berhibur dengan lagu Syair Kasih Mahani Muhammad, Berdikir Dondang Lebaran bersama Muhammad Hir Muhammad Yasin dan Menuai Cinta bersama Permata.
Haling dosa setahun menghilang. Siti, agaknya siapakah yang paling gembira sewaktu hari raya ni? Alah, Syahrini ni macam lupa gitu Tak ingat masa kita kecil-kecil dulu, kita bawa handbag besar. Syahrini kalau pakai baju kurung, 3 poketnya tau. Penuh dengan duit collection. Collection Tapi sekarang kita kena kasih collection. Saya pun kena kasih collection. Tapi awak tak apa juga, dapat collect. Dapat collect Dapat collect. Hari ni kita nak temu ramah siapa ya? Oh, sebenarnya Siti dah bawa adik angkat saya. Oh, adik angkat. Adik angkat saya ni cute. Kalau Syahrini tak kenal kenangan dia, rugi tau. Siapa namanya? Nama dia Boboy. Boboy. Kita panggil Boboy Boboy. Kita kena kenal sama Boboy Boboy. Kak Siti. Alah, sayang adik kakak. Alah, lucu-lucu. Nanti. Ini Boboy. Inilah adik angkat saya, Boboy. Ini Boboy. Inilah Boboy, cute kan? Kalau saya tak terangkat. Boboy. Ya, Kak Iti. Kak Siti nak tanya. Ya, Kak Iti. Kenapa Boboy suka sekali pada hari raya? Boboy suka ayahnya pasal Boboy suka makan kuih ketupat. Habis Boboy suka makan biskut. Suka collection banyak-banyak. Abang tak asli jolok. Abang tengah gawat. Patutlah pakai bajunya. Tengok tu kocik yang besar. Samping lawa, samping. Lawa, Boboy. Lawa. Kak Siti dah kahwin? Dah. Dah, Boboy jangan kata. Boboy masuk. Boboy balik dululah. Nanti sebentar lagi kita jalan-jalan hari raya. Kita penuhkan poket tu Okey. Balik. Tepukan pada Boboy Itulah Boboy Ramah tu orangnya. Dah tanya dah satu, macam-macam jawapan dia. Kadang-kadang Boboy ni lebih-lebih pula Tapi bukan Boboy saja para penonton. Kalau adik-adik kita tu tak dikawal makan waktu hari raya nanti, nanti kena masuk TAF Club. Saya tahu TAF tu apa. Apa tu? TAF tu sebenarnya Trim and Fit Club. Club ni sebenarnya menolong adik-adik kita menguruskan berat badan dia. Ni macam nyindir saya lah. Tak ada, bukan. Sebenarnya nasihat ni hanya untuk adik-adik. Kakak-kakak tak ada kena mengena. Betul. Tapi kalau kakak makan cili rasa pedas lah. Tak apalah, kita terus berhibur bersama dengan kanak-kanak Ya Alif. Maaf
Seterusnya kita berhibur bersama Ratu Dangdut Singapura dan penyanyi yang bersuara lunak terkenal dengan lagu Bibir Mesra Jiwa Para. Penonton sekalian, terimalah Zaleha Hamid dan Zamzam. Bersama, mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Kuih-muih bermacam rupa, pilihlah saja yang mana suka. Kuih-muih bermacam rupa, pilihlah saja yang mana suka. Wajik dan dodol, jangan dilupa. Itulah kuih pusaka kita. Wajik dan dodol, jangan dilupa. Itulah kuih pusaka kita. Mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Kita bersama, mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Tua, muda, kaya dan miskin, jangan kita beza-bezakan. Tua, muda, kaya dan miskin, jangan kita beza-bezakan. Maafkan kami, zahir dan batin, silap dan salah, harap maafkan. Maafkan kami, zahir dan batin, silap dan salah, harap maafkan. Mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Mari-mari gembira di hari raya. Ampun dan maaf, kita bersama. Bersama pelawak-pelawak tanah air kita sendiri dengan Pesta Hari Raya. Hello Singapura. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Malaysia. Selamat Hari Raya member. Hello Indonesia. Selamat Hari Lebaran. Selamat Hari Raya. Selamat Ramai-ramai datang untuk sambut Hari Raya. Bergembira, bergembira bersama-sama. Datang dari timur, selatan
dengan orang tua. Minta ampun dan maaf segala dosa. Selamat Hari Raya Mam Zahid dan Batis. Yuk bangun pagi buka tiup. Lemah bersanggit lemah. Dari Wira-Wira Prime 12 Berbilang Arena, terimalah Samrah Mentari. Membisu di meratap keliru. Bertanya apa salah dan dosaku. Jika mencari tiada, sembunyi di mana yang ada hanya kata tanpa suara. Sang mentari senyumlah sepanjang zaman yang memberi segunung sinar harapan. Tiap pagi wajahmu pasti menjelma. Tiap janji pun tiada kau dustainya. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, ketertinggal cuma hati dan kalimah. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimah. Bila terbukti firasat, ketemu hakikat, semua akan musnah dan binasa. Suri arah haluan, jalanan yang pulang tidak sesat kegelapan. Ku selami cintanya, hikmahnya, ku cari segenap suasana. Sucinya, mistiknya, ku pasti akan ketemu jua. Agungnya, kasihnya, mentari sudi lagi bersama. Nikmatnya, padanya, mentari masih tersenyum manja. Ku selami cintanya, hikmahnya, ku cari segenap suasana. Sucinya, mistiknya, ku pasti akan ketemu jua. Agungnya, kasihnya, mentari sudi lagi bersama. Nikmatnya, padanya, mentari masih tersenyum manja. Waalaikumsalam. Baik Raya. Pak Raya. Buat susah je. Raya. Buat susah je. Buat susah je. Baik Raya. Buat susah je. Saya ni tak susah. Buat susah je. Bantal kecil-kecil ni? Kecil bantal? Susuk. Tak apa lah dulu.
Terbawah dulu. Terbawah. Bawah. Aduh. Banyaklah bawa barang-barang ni. Tak adalah. Lias. Tahun lepas aku datang rumah kau macam rumah orang putih, Apa yang pardon? Macam orang putih, you know. Apa tak tahun ni dah macam rumah orang Jepun aku tengok. Kau tengok badan dia dah macam sumo. Biasanya pun macam tu. Apa yang kau belek-belek tu, BJ? Ini meja ni aku nampak tu Alias pergi angkat daripada tempat sampah tu itu. Memang aku semalam pergi ambil kat tong sampah. Ada bau lagi ya? Adalah kat tempat cuci lah. Itu pun kerja aku juga. Aku pun kutip juga. Aku pun. Tapi barang per ni apa? Salahnya tak? Apa Kak? Iyalah barang bukan tak boleh pakai lagi tak? Saya buat seorang ni. Mana kakak dia ni, kakak? Sak. Memang betul tu halal kita pakai apa lagi. Aku rasa aku Kita dah keluar lapar. apa yang kita bawa lah. Kita baca dulu. Dulu Okey, baca. nanti. Yuk makan yuk. Baca dulu. Jangan kita ingat. Sama-sama Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Lambat sangat lah. Ambil yang last je. Kau kalau yang kau bina minggu. Bijik dulu. Kata arahnya istimewa tak? Apa? Nasi rayanya aku masak kuah singgang. Apa kau masak kuah singgang? Singgang tu taruh kat hidung kau. Ini makanan sehat. Kita ni fahamlah dah maghrib ni mesti nak banyak protein. Belum masak lagi maghrib. Tapi apa yang BJ cakap tu betul, Sin. Kenapa? Apa salahnya di hari raya kita masak ikan? Aku punya. Mak buat tingkat. Aku punya. Macam mana kata BJ, kita sekarang ni nak kena ikut gaya hidup Sehat. Aku tolong kau lah. Kau nampak aku bawa? Apa ni? Apa dia? Nampak ni? Ini buah cikgu. Buah ciku. Bukan ciku lah, ni kiwi lah bodoh. Kiwi. Asal ada berbulu. Asal berbulu. Kiwi bulu lah. Ini buah limau 3 biji cukup lah kita 6 orang. Buah apple lagi 3 biji. Cantik. Dah cukup. Ada lagi? Tidak. Kau ingat kita semua ni penghuni taman burung. Apa makan buah? Dulu aku tinggal mandai boleh lah kau kasi aku. Ini kita mesti nak sehat. Sekarang ekonomi dah merosot. Pagi raya mana boleh makan buah? Tengok yang lain-lain pula. Sudah. Kau tepikan kau punya. Aku tunjuk aku punya. Tinggi. Ini kau tahu. Betul bagus. Boleh. Ini best punya. Kreatif. Aku percaya. Kau tengok ni apa ni? Apa ni? Ni. Telur goreng mata lembu hias dengan daun pudingnya. Apa kata BJ? Bagus. Telur. Ni aku pun boleh buat ni. Kampak je. Ni kau tengok ni kau boleh buat ni tak? Apa ni? Ni telur cicak ke apa? Bukan. Tengoklah ni hiasan ala barat. Bakul telur kau tengok. Puyuh. Ini lagi satu. Ni apa ni? Siapa ada buat? Ni aku tahu. Apa nanti? Ni telur Jurassic Park. Allah. Ini semua tak istimewa. Simpan. Kau simpan telur kau tu. Simpan ini. Wah, ini pun Selalu plastik ni orang buat isi buah. Aku tak buat buah hari ni. Ini barang istimewa. special. Mi seger. Tak payah nak tumis-tumis. Taruh air panas, ngap. Kalau lambat, kau makan dulu. Dah makan, kau masuk air panas. Dia kemas. Kau cakap kan? Nanti. Tak apa. Aku ada. Aku punya. Tak nak tengok Madi punya ke? Tak nak, aku diam aku punya. Okey. Sekejap. Kau tak nak tengok sudah. Biar aku tunjukkan kau orang semua. Celok. Apa celok? Bukan celok ini. Sapi. Petai. Petai. Apa lu lah? Majik.
Jering. Baik. Lagi satu. Ini makan nasi. Tak ni. Ini apa ini? Kacang botok. Kacang botok. Bukan. Ulam raja. Ulam raja daun. Kacang botok. Cakap botok. Botok. Di mana ada orang makan ulam pagi-pagi sakit perut lah. Kau taruh sambal, kau tengok kalau kau makan, kau taruh air lidah kau ginta. Ini sekarang kita nak tengok tuan rumah punya. Rendang. Mesti best. Rendang. Ayam Goreng. Jangan-jangan dia masak sushi tak? Sushi. Sushi binatang apa? Sushi itulah makanan Jepun. Habis dah duduk macam Jepun. Kau suka kan makan macam sushi? Boleh lah. Dia datang. Ayam goreng satu lah. Goreng satu lah. Rendang lah, rendang. Rendang botok. Sate ada tak sate? Rendang. Kopi aku dulu. Kopi. Cak kena 10 hari ke 10 tahun tak makan. Ini apa? Rendang ke ayam goreng? Ayam goreng. Tada! Biskut. Kau hutang. Biskut pun biskut lah. Biskut lah. Inilah inflasi. Kata 1 kilo berapa banyak boleh dapat. Siti masih ingat lagi tak aksi Lima Darah ketika menyanyikan lagu Darah Muda dalam rancangan Pesta Perdana tahun lalu? Ingatlah. Itu kan satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kalau diberi kesempatan, nak tak Siti nyanyi lagi? Tentulah nak. Seronok tau. Seronok Seronok sekali. Seronok. Tapi sayang, Siti dan Pak Darah tu dah terlambat. Alah. Tak ada can lah kami semua nak menyanyi lagi. Sebab kita sudah mengundang Pak Darah yang lain. Iya, siapa agaknya tu? Kita persilakan kumpulan elit. Berseri murni di pagi Aidilfitri, bersalam-salaman mengheningkan dosa amalan mulia, bermaafan keinsafan di pagi Aidilfitri. Moga panjang umur bersama menikmati keindahan pagi Aidilfitri. Damainya di jiwa, suasana hari raya, teman sanak saudara, senyuman dan mesra, harmoni bahagia. Ilahi berkati di pagi Aidilfitri.
kepada semua muslimin dan muslimat di Singapura ya. Apa kabarmu? Hai, hai temanku. Ya, itu tadi persembahan dari 4 orang gadis manis. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kumpulan Elit. Dan terima kasih juga kepada anda semua para penonton yang berada di panggung TV ini dan juga di rumah. Terima kasih kerana masih setia lagi menonton rancangan Salam Aidilfitri 99. Baiklah, apa deh kak? Apa? Oh, kakak dah beli perabot baru. Kakak punya pasal lah. Apa deh? Abang bising. Itulah tak bawa berunding abang Ustaz. Itu pun tak payahlah cerita dengan saya. Saya nak jadi pengacara kak. Tolonglah Allah. Baisyak. Itulah Baisyak. Siapa suruh Baisyak dengar-dengar sangat? Itulah. Kan Baisyak dah terbawa-bawa. Ini rancangan Hari Raya. Aku tahu hari ini rancangan Hari Raya. Aku nak bantu korang nak jadi pengacara. Bila tiap kali aku nak mengacara, sibuk kakak tu nak tanya itu, tanya ini. Macam mana aku nak jadi pengacara terbaik ni? Siti Jadi kalah ni pasal kakak lah. Tak juga, nanti kakak marah aku pula. Jadi macam mana nak jadi pengacara terbaik Siti? Kesian. Dia perli aku ke apa ni? Cukup, apa salah? Apa kena dengan kawan kau ni Sarin? Kesian. Bukan Sarin kau apa salah? Kesian. Kau pun tersampuk juga. Allah, kesian pula. Ya Allah, ya Tuhanku, kau kesian kalau 2 ekor. Baisyak. Selamat Hari Raya Mak Azir Batin Baisyak. Aku ingatkan kau masih tersampuk lagi. Minta maaf lah. Raya Mak Azir Batin. Sama-sama lah Siti. Allah, manis. Jadi Siti dengan Sarin teruskanlah I nak bawa diri. Kesian. Dia kata bukan untuk Isyak Ahmad. Dan dengar-dengar juga lagu seterusnya ini pun masih baru tau. Daripada dendangan Ruslan Shah, Rozalina dan Seri Artati. Dipersilakan. Di ambang syawal kita bersua. Kuih-kuih berbagailah warna, ketupat, lemang, rendang pun ada. Wajib dan dodol tidak dilupa, mari bersama merasa. Kemanakah hilangnya si dia? Risau melanda, tidak bersua di hari mulia. Wahai bunda, ampuni ku pinta atas segala dosa anaknya. Usah dikenang pada yang tiada, semoga dirahmatinya.
kecil di tumpangan. Mereka juga ingin nikmati semaraknya di hari raya. Ulurkan tangan memohon restu, bahagialah bersama di hari mulia. Renunglah wahai insan mulia. Angkat tersenyum si tua di jagaan, angkat terasa riang si kecil di tumpangan. Mereka juga ingin nikmati semaraknya di hari raya. Hulurkan tangan memohon restu, bahagialah bersama di hari mulia. Renunglah wahai insan mulia, sentuhlah tangan yang tidak berupaya. Bahagia mereka di hari mulia. Ya, para penonton, sebenarnya bakat artis tempatan kita tidak kurang juga hebatnya. Seperti persembahan berikut yang terdiri daripada seorang pelawak, seorang penyanyi dan 2 orang pelakon. Siti tahu siapa Syari maksudkan tu. Mereka tu mesti Alias Kadir, Lin Nasir, Nina Febrina serta Rosalina. Kalau tak silap Siti, lagu yang bakal mereka kedengarkan dah sebentar lagi ialah lagu Hari Ini Hari Raya. Kita persilakan. Hari ini hari raya, hari yang mulia, hari yang bahagia. Hari ini hari raya, hari mengunjungi kawan dan saudara.
pengasih dan penyayang. Ku masih terleka meneguk ihsanmu, walau ku sedari. Nya inson mata kajis mariseng. Lepas bulan Ramadan timbul pula si bulan Syawal. Ini hari yang kita nantikan, hari mulia, hari raya. Siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Lepas bulan Ramadan timbul pula si bulan Syawal. Ini hari yang kita nantikan, hari mulia, hari raya. Lupakan duka, mari bergembira, kita berkumpul. Siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Empat baju 10 pasang, Pasang langsir berbelang-belang. siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Tempah baju 10 pasang, Pasang langsir berbelang-belang. Loh, langsirnya mak belang-belang. Biar langsirnya belang, jangan hidungnya belang. Oh, masa kayak hidung saya belang-belang, Pak? Udah, lupakan yang belang, kita nari terus. Langsung terus, Pak? Iya. Lepas bulan Ramadan, timbul pula si bulan Syawal. ini hari yang kita nantikan, hari mulia, hari raya. Siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Asik. Aduh, apa tidak? Pokoknya kelapa sawit ya, Pak. Oh, apa kelapa sawit? Lepas bulan Ramadan timbul pula si bulan Syawal. Ini hari yang kita nantikan, hari mulia, hari raya. Lupakan duka, mari bergembira, kita berkumpul. Siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Tempah baju 10 pasang, pasang langsir berbelang-belang. Siap lontong, siapkan rendang, buat kue berloyang-loyang. Tempah baju 10 pasang, pasang langsir berbelang-belang. Masa gembira, masa berkumpul, saat bahagia di hari raya. Menikmati juadah dan hidangan yang ada. Dalam kita bersukaria, usah dilupakan pada mereka yang tidak berada. Juga sekalung doa buat mereka yang tiada.
Salam Aidilfitri mengundurkan diri. InsyaAllah di lain kesempatan berjumpa lagi. Salam dihulur, maaf dipinta jika ada ketelanjuran kata ketika mengacarakan rancangan ini. Dari saya, Syahrin Azhar. Dan saya, Siti Zurairia Hasan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sesuci di hari subuh-subuh, sesuci dengan nurani, sesuci salam untuk ilahi, bagaikan dipanggil insati pada diri. Lebaran terasa kesayuan, lebaran tapi bersahutan, lebaran memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati bunda, bersihkan jiwa, sesuci lebaran, agar sempurna amalan, berdoalah insan di pagi raya. Moga-moga terampun dosa, mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat, sanak saudara, sama-sama kita gembira, bermesra tua muda. Bantulah miskin hina, menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Lebaran terasa kesayuan, lebaran takbir bersahutan, lebaran memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Hiasi diri indah, riangkan hati bunda, bersihkan jiwa, sesuci lebaran, agar sempurna amalan, berdoalah insan di pagi raya. Moga-moga terampun dosa, kepada ibu bapa, sahabat, sanak saudara, sama-sama kita gembira, bermesra miskin hina, menyambut hari mulia, sama-sama kita gembira. Rancangan ini adalah sebuah persembahan Televisyen 12 Singapura.